Salah satu tujuan lah jebon-jebon sihir atau ilmu yang timbul di rumah itu kemungkinan besar tak bagi ahli keluarga atau waris pergi ke rumah dan ladang tersebut. Ada ahli keluarga yang cuba pergi, kemudian memang berpatah balik lah. Dia macam tersekat di perjalanan, dia macam ada gangguan sikit. Lepas tu dia macam badan dia teruk lah, macam badan dia jam. Lepas tu dia balik lah. Macam saya sendiri ada ketika balik ke sana, kita kan macam saya cakap nak kena kemas-kemas apa semua. Bila balik tu ada yang saya balik hari, balik tu sampai dekat R&R, kita nak solat. Kita solat, bila kita rukuk tu okey lagi. Bila sujud tu memang terjun lah, sebab pinggang tu jam. Memang kita macam jatuh. Nasib baik orang tak tengok, tak malu juga, macam nangka busuk berpusing dah. Lepas tu ada juga bila saya pergi lagi ambil barang mak saya lah kat bilik dia kat atas tu. Kita tengah ambil barang ni kan, tengah hari. Lepas tu kita dengar ada orang panggil nama saya. Lepas tu suara dia macam mengajuk suara salah seorang ahli keluarga yang dah meninggal. Lepas tu cakap, alamak, dah tak boleh dah ni kan. Kita dapat rasa perkara tu agak kuat sikit lah. Cuma kadang-kadang kita tak nak bergaduh, nak confront ke apa benda, sebab ada perjalanan jauh lagi kan. Lepas tu kadang-kadang diumpan kita je. Kalau kita bertindak tu, kita tak tahu kat belakang tu mungkin berapa ekor lagi yang timbul. Banyak hal pula kan. Jadi saya pun ambil lah barang-barang tu. Malah nak gaduh lah. Kita nak belah ambil barang. Tapi masa nak ke pintu, kita boleh rasa lah ada yang mengikut. Kita boleh rasa vibes tu. Lepas tu saya percepatkan je lah nak keluar pintu tu. Tapi masa nak sampai ke pintu tu, pinggang belakang memang macam kadang cucuk lah. Cucuk tu lepas tu memang berjengkit lah. Berjengkit celaka betul dia orang serang aku kat belakang kan. Tak apa. Cuma Alhamdulillah masa keluar tu azan berkumandang. Azan Zuhur berkumandang dan perkara tu dia macam tak mudarat sangat lah. Kita dapat tenteramkan keadaan. Saya pun Alhamdulillah keluar daripada rumah tu dengan selamat dan sampai ke KL lah dengan ambil barang dan sebagainya. Tapi ada lagi beberapa makhluk yang saya akan ceritakan dalam episod yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.